Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke Sembang Podcast Kencang. Kita terbalikkan sikit kali ni. Okey, rasanya dah lama kita tak buat kot sesi-sesi podcast kan. Tapi hari ni kita come back. Kita bawakan korang satu produksi di mana kita akan minta untuk diorang ceritakan belakang tabir dan juga kejayaan semasa diorang shoot dokumentari Fire Hunter. Dan ini adalah produksi yang kita jemput pada ni, iaitu Boom Picture Production. Boleh kenalkan diri tak dengan bagi tahu jok skop korang ke? Okey. Assalamualaikum. Nama nak pakai aku ke kau aku kau pula. Aku kau je, aku kau je. Aku kau je. Aku kau je. Okay, aku kau je. Nama aku Aiman. Okay. So dekat dalam tim ni aku as director lah. Director. Aku ni yang buat lah Boom Picture ni. Style betul director kita ya. Okay. So selain director kan, aku merupakan DOP, cameraman. Gaffer tu ada sikit-sikit, pasang-pasang barang, setup. Lepas tu Memang all role lah yang patut jadi director lah. Almost all role lah. Almost all role lah aku akan rembat lah. Okay. Aku pula Nur Fatih Muhammad Syukri sebagai gaffer dengan kamera behind the scene. Oh, kira memang dalam Boom Picture ni semua multi talent lah. Boleh lebih daripada satu kerja. Okay lah, insyaAllah. Okay, teringin juga nak tanya kat korang kan. Macam mana boleh terfikir nak shoot Fire Hunter yang kita pun tak expect api kan? Betul sebab kita orang pilih ni kan. Kita tak pilih sebenarnya. Pilih. Okay, tapi sebenarnya kita ada idea lain. First tu kita nak buat museum perang dia dekat Penang lah. Tapi kena reject sebab baru sem-sem ni baru buat. Yang kedua pula kita nak buat macam peniaga tepi jalan. Tapi tak diterima. Dia boleh. Cuma macam dah biasa lah. So yang ketiga ni kita punya idea ni kena approve. And thanks to Fatih sebab bagi idea ni kat kita orang lah. Untuk jayakan doku Fire Hunter ni. Okay, waktu korang dalam pemilihan 3 doku tu kan, expect tak korang akan dapat Fire Hunter? Expect jugalah. Sebab Fire Hunter unik. Dia macam persembahan api. Siapa berani main api kan? Saya pun tak terfikir nak buat Fire Hunter api. Saya pun tak berani. Okay, sebelum perjalanan syuting tu, apa halangan dan cabaran korang? Halangan banyak sebenarnya. Betul. Cerita. Okay, masa first day aku cerita masa nak shoot lah. Masa nak shoot tu, masalah dia dekat kamera Sony kita kan. Kamera Sony VC. Dia ada kotor. Dia lens dia masuk abu. Jadinya mungkin ada beberapa footage yang overexposure akan ni lah. Mungkin akan nampak kesan-kesan kotor. Tapi it's okay, it's a minus punya masalah. Masalah kedua pula daripada SD card. SD card pula. SD card ni aku rasa ramai je yang ada masalah. Masalah ni SD card. Sebenarnya kita ada SD card tau, 2. Okay. Lepas tu kita orang try tu, satu tu memang tak boleh. Memang dah off, memang tak boleh record, tak dapat tampung. Sebab kawan aku beli kan, fake punya. Tu dia fake tunjuk colour emas kan, tunjuk SD card emas tapi fake. Tu payah tu. Jangan beli fake. Okay, yang kedua pula dia okay. Cuma tak boleh rekod lama. Ada limit lah. Ya, ada limit. Dia macam 20 saat 20 second terus cut off. 20 cut off. Footage tu kita tak dapat. Kalau footage api yang main lama-lama tu tak boleh lebih 20 second lah. Tak boleh, kau kena lari lah. Aduh. Tapi kita tak pakai benda tu. Lepas tu alhamdulillah classmate kita orang pun ada yang sumbangkan lah. Macam bagi pinjam SD card lah. Thanks to Proven lah sebab dia orang bagi SD card kita orang untuk ada member yang selalu tolong lah. Alhamdulillah bagus. So alhamdulillah benda tu kita orang dapat fix. Okay. Lepas tu pasal shooting tu kan, Fire Hunter mesti malam kan. So korang ada bermalam kat mana-mana ke? Kau memang pergi balik terus masing-masing? Kita orang lepas raya confirm apa? Bermalam lah. Tidur lah. Bermalam kan, break modal raya tu kita memang memang kita orang buat tidur situ lah. So, kiranya footage korang interview dengan footage scenery tu tak sama lah hari dia? Tak sama juga. Tapi macam first day tu kita orang shoot scenery lah. Sebab interview pun dia busy. Kita orang tak dapat lah. Okay, so Fire Hunter setahu saya Fire Hunter ni susah.
Okay, tapi sebelum kita ceritakan pengalaman Fire Hunter macam apakah kejayaan korang tu, kita rehat kejap. Korang kalau nak dengar Fire Hunter lagi, korang kena tunggu depan skrin ni. Jangan pergi mana-mana. Kita layan teaser dulu. Okay, kita kembali lagi ke podcast Sembang Podcast Kencang. Okay, kali ni kita nak ceritakan pula. Tadi kita dah dengar perjalanan diorang waktu syuting, sebelum syuting. Kita nak dengar pula apa masalah yang lain time syuting. Mungkin dari segi kata apa, pengalaman dalam team ke, bergaduh time shoot ke, tak puas hati ke. Gaduh time shoot Mana ada persisapan faham ke. Okay, dari tadi saya cerita. Okay, saya bagi POV kepada kawan saya lah pula. Kita orang ni ada perselisih faham sikit dengan Fire Hunter. First tu kita orang nak shoot hari Sabtu tu. Lepas tu bila? Sabtu minggu lepas lah. Kita orang call, chat tak jawab. Wish. Lepas tu tak apalah, kita orang fed up. Wish, fed up terus. Kita orang terus fed up Jangan jadi macam kita orang terus fed up. Time tu tak ada mood nak pergi mana-mana. Tak ada mood lah. Barang semua dah sewa. Barang dah sewa. Tak jadi pula. Jadi tu lah macam masalah communication lah juga. Tapi Alhamdulillah benda tu kita dapat settle. Kita orang drag lagi 1 minggu and 2 hari. 2 hari tu kita stay tu memang kita orang all out. Memang kita terus orang habiskan lah. So korang rasa bila dah habis syuting tu kan, satu kepuasan yang korang rasa macam ni benda paling hebat daripada hidup aku lah, setakat aku buat. Aku memang puas hati gila. Alhamdulillah. Sebab apa ni, puas lah, gila tak puas bro. Dapat makan free pula. Dapat makan free. Tu kepuasan lah. Thank you kepada Santos Cafe kalau dia tengok video ni kan. Sebab sponsor kita orang dari segi makanan lah. Thank you sangat-sangat. Kita orang macam orang kebulu tentu. Okay. So puas lah. Macam beban yang paling besar yang as director bawa and team kita orang bawa hilang. Alhamdulillah. Tapi sekarang kiranya sekarang ni tengah berada di fasa editing lah. Editing dah pula tambah lagi. Dia macam aku tak payah tuang beban. Aku ambil tadi. Tak payah. Kita dia macam tukar beban lah. Shooting jadi editing pula. Itulah. Editing susah juga. Memang susah kita nak kasih video tu berkualiti. So sepanjang daripada shooting ni kan, so SPA macam korang pernah pergi sekali tak? Ke memang ni first time korang kerja sekali? Ish ada satu team. Kita pernah kerja kan? Pernah, tapi tu assignment kecil-kecil lah. Sebab tapi ni projek besar. Projek besar ni is for first time lah for us. Jarang lah kami malam kat situ. Naik 2 kereta. So korang ada tak planning lepas ni korang nak shoot apa? Korang memang nak shoot api tapi tempat lain ke? Dekat tukar bidang doku ke? Tu macam tu Rasa ada kan? Kalau diberi peluang lah nak shoot doku lain kan, tak tahu lah, tak ada idea. Memang aku jalan tak ada idea. Tak ada idea lah. Dekat apa? Dekat Fire Hunter tu. Kau jangan suruh aku fikir benda lain. Aku dah tetap lah aku kata tak. Okay, mungkin sekarang tak ada idea lah. Mungkin future nanti tiba-tiba rasa nak buat ke kan. Lepas tu aku kena drop balik SEM 2. Memang tak ada. Okay, daripada pengalaman yang korang dapat ni kan, kejayaan korang dapat ni, apa yang korang harapkan untuk penonton korang lepas tengok Fire Hunter nanti? For penonton kita, harap korang puas hati and support kita orang lah. Sebab saya ni baru buat Bom Picture ni, harap nama saya dapat naik. Semoga production kita pun dapat naik juga, view dapat naik. Ada apa lagi? Semoga penonton yang tengok tu boleh tengok lagi banyak-banyak. Puas hatilah dengan kami punya kerja. So nanti ada rasa lagi nak pergi tengok depan mata pula lah. Tengok logo saya tengok depan mata kan. Biar dia orang rasa betapa panasnya api
api tu atas kepala. Biar jangan rasa benda tu. Okay, kita dah dengar satu cerita yang best pasal dokumentari Fire Hunter. Kita mesti nak tengok nanti full dokumentari diorang kan. Dan kita harapkan dia dapat feedback sama dengan usaha yang diorang buat. Sampai delay tapi continue juga. Harap hasilnya memuaskan dan lebih memuaskan. Okay, itu sahaja daripada saya. Moga kita dapat berjumpa lagi di episod yang akan datang. Okay, sekian, terima kasih dan juga selamat jumpa lagi. Thank you.